Untuk first trip tahun 2026 aku nak bawa korang pergi ke India. So aku nak share dengan korang 3 persiapan yang aku buat sebelum pergi India. Yang pertama, benda ni wajib ya. India kita perlukan visa. Walaupun dia cakap free visa, memang visa tak payah bayar, tapi kau still kena apply. Jadi boleh apply online saja untuk ETA visa India. Cara dia mudah je, korang pergi kat Google, korang search je e-visa India. So korang make sure korang masuk yang website yang ni. Lepas tu korang isi je semua benda complete, nanti dia akan email korang untuk processing. Masa nak isi visa ni ada 2 benda yang buat aku confused. Yang pertama, time korang nak isi nombor telefon, korang tak payah buat +6. Korang terus tulis nombor telefon je, contoh 6012 and then sambung. Lagi satu untuk reference dekat India. Macam aku tak ada kenal siapa-siapa dekat India, so aku masukkan je detail hotel yang aku booking dekat India dekat reference. So dalam masa 2 hari pun visa aku dah dapat approval. Bila dah approve, korang akan dapat benda macam ni. Persiapan yang kedua yang aku buat, ramai kawan-kawan aku yang dah pergi India nasihatkan aku sebelum aku nak pergi India ambil injection typhoid, sebab at least dekat sini boleh mengurangkan risiko keracunan makanan. So aku pun dah settle untuk ambil injection typhoid. Kenapa aku memilih untuk ambil typhoid? Sebab aku travel DIY, aku travel sendiri. Jadi bab makan kat sana kita tak sure. Kalau korang pergi dengan travel agent ataupun ada orang bawa korang, so korang dah selamat. Diorang akan bawa korang pergi makan dekat tempat-tempat yang memang diorang dah biasa lah. Maksudnya makanan diorang selamat. Antara korang ada tak pengalaman yang kena keracunan makanan dekat India? Dan yang ketiga, tukar duit India lah. So aku dah tukar sikit duit India daripada Malaysia. Bila aku dah sampai airport nanti, at least aku nak guna cash, dah ada standby sikit. Untuk withdraw wise dekat sana, nanti aku try dan aku akan share dengan korang. Tapi aku ada satu masalah dekat sini. Untuk pengetahuan korang, dekat India dia block TikTok. Maksudnya aku tak boleh menggunakan TikTok masa aku dekat India. Jadi untuk apa-apa update, aku akan postkan dekat YT. So aku akan buat video panjang. Korang jangan lupa pergi subscribe YT aku Sekejap sebelum aku teruskan, korang pernah dengar tak pasal Grab for Family? Contoh korang memang ada rutin mingguan selalu hantar mak korang pergi mana-mana. Walaupun korang tengah travel, korang still boleh uruskan. Dengan Grab for Family, korang boleh bookingkan Grab untuk mak korang, track perjalanan dan buat payment sekali. So mudah, travel tenang dengan Grab for Family. So untuk flight aku naik Air India daripada Kuala Lumpur sampai New Delhi. Aku akan sharekan journey aku dekat korang. Macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni. Yang paling penting subscribe YT aku. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.